Okay. Oh, nangku. Welcome to my lovely child's family. Dah, semua dah masuk bilik? Tak payah, biar je lah. Kasih tengah tengok TV tu, biar je. Dah! Semua dah masuk bilik? Okay. So, konten kita hari ni, Along akan minta seorang-seorang duduk depan sini lukis bendera Malaysia. Tapi Along akan bagi dorang pen elektrik. Diorang tak dengar, diorang dalam bilik. So, kat sini kita ada pen elektrik orang. Sebut betul ke tak ni elektrik ni? Pen yang ada bahaya. Pen yang ada aliran elektrik. Ni. Pen ni shocking pen. Dia kata kat sini, not a real pen but will shock your friend. So hari ni kita nak shock kan Muna, Dinda dan Kiki. Iin, sini kau test dulu tekan ni. Cepatlah test. Cepatlah test sini. Okay, kita nak suruh Iin test. Kenapa aku tak test? Sebab aku takut. Cuba kau test. Bagi RM10. Okey, boleh. Tak ada masalah. Bagi RM10. Alo. Cepat. Sekejap. Sabar. Jangan tekan dulu. Mikrofon. Sekejap. Tak dengar. Okay. Cepatlah. Bodohlah, aku yang takut. Asal kau tak prank aku sekali. Aku tak prank kau sebab kau ada kat sini. Satu. Les dengan kain boleh? Pakai tangan aku dah sakit. Weh, bodoh. Sakit ke? Kenapa pula aku yang kena cuba? Dia macam getar je. Dia macam getar ya? Okay. Aku takut. Iin pun boleh Iin Anu pun boleh terpelanting pen tu. Lagi aku je aku cuba Kita nak prank orang, kita kena test dulu Sekejap. Okay. Dia mesti nangis. Iin kata mesti Dinda nangis. Sakit ke? Takut. Sampai getar. Macam bergetar. Aduh, seram. Satu. Serius lah? Ya ke In? Macam kena karen dekat troli. Iin kata macam kena karen dekat troli supermarket. Oh, nangku. Ini takut. Satu, dua, tiga. Alah, takut lah. Nak prank budak-budak ni tapi aku yang takut. Sikit je. Kau menipu aku. Sini je. Cepat ya. Aduh. Tak nampak kau. Satu. Satu, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Takut. Tak kena. Dia kena tekan betul-betul lah. Oh, takut. Satu. Tengah betul-betul lah kat tengah tu. Satu, dua. Aku tak nak. Satu. Anak. Ni tak boleh. Aku nak kena gandung orang dulu baru aku buat. Aku nak panggil dia orang. Dia pergi panggil seorang Im. Muna. Aduh, belum start lagi aku dah ketawa macam apa dah. Siapa yang dulu pertama?
Sini Muna. So, duduk. So, konten kita hari ni, kita akan lomba lukis bendera. So, ni kita kosong. So, kita akan lukis bendera tau. Mikrofon lagi satu. In. Atas meja makan. Sekejap, saya kasih Muna mikrofon dulu. Kenapa dia ketawa? Mana ada ni? Ini tadi dia lukis bendera, tak jadi. Mana? Tak ada tunjuk nanti. Last kali baru kita tunjuk bendera Iin. Last kali kita tunjuk bendera Iin. Bendera apa ni? Bendera apa yang kau tahu lah. Masa kita Okay. Bendera tu cepat-cepat tau. Tu tak ada meja ke tak ada apa. Okay, 1, 2. Sini masuk dalam sikit. 1, bendera tau. Cepat-cepat ke? 1, 2. Belum start lagi. Sakit. Muna lah Muna. Muna! Habis tu tengah. Tak, kau kena lukis. Macam mana? Lukis apa boleh? Nak buat. Okey. Dah. Itu je sebenarnya. Muna, itu je. Sini. Aduh, ya Allah, keluar air mata aku. Macam mana lah kalau Dinda ni nanti kena. Aduh, aku kena berlakon jangan ketawa. Aku tak boleh ketawa. Nanti diorang dah syak. Biar aku mood okey. Next kita ada Kiki. Okey Kiki. Hari ni konten kita akan lawan lukis bendera paling cepat. Faham? Bendera apa? Bendera Malaysia. Tahu okey ni kertas kau. Tak ada pembagis. Tak ada, ni memang kita akan tengok last nanti siapa lukis paling cantik. Dia hanya guna pen je. Okey, siapa paling cepat okey? Siapa paling cepat? Dah ada masa tau. Masa Okay. Okey. Berapa minit? Seminit. Kau kena lukis Malaysia tu cantik-cantik. Bulan bintang tu kena betul. Ada 14 penjuru semua betul. Okey? Tahu? Okey dah. 1, 2, 3. Macam ni. Tak boleh. Cepatlah. 1, 2. Tak boleh. Tak boleh. Cuba betul-betul tekan. Tak boleh. Cuba intan. Aku tak nak. Okey, masuk dah. Okey. No, tak ada. 1, 2. Tak boleh. Boleh tekan kuat-kuat. Tekan kuat-kuat. Masuklah. Semut tangan. Hari ni memang tak kuat sangat. Okey dah. Itulah. Kiki. Pering. Tengok ah. Itu garing Kiki kau tak sakit ke? Sakit semut. Sakit semut. Okey tu. Reaction Kiki lagi tak ada apa. Dia kebal. Orang kampung jari dia tebal. Okey jom.
panggil Dinda. Last. Sekarang ni konten kita nak buat siapa lukis bendera paling buka pula. Okay, ni pen Dinda. Okay, laju tau. Boleh tekan. Tekan atas tu. Ni. Ha? Tak boleh. Kenapa tak mau? Kuat sikit. Tekan kuat sikit lah. Okay, 1, 2, 3. Kenapa terbuka-buka ni? Kita punya pen ni. Ayah, kau buat. Dia nak suruh aku cuba buat. 1. Tekan kuat-kuat. 1, 2, 3. Tekan pen ni. Tekan pen ni. Pen ni dah tak hidup lah hujung-hujung. Dah terbuka dah. Loh. Ini dia. Okay, 1, 2, 3. Dina tak rasa. Dina. Ini pen elektrik, Dina. It's a prank. Tak ada lagi bendera pun. Kita prank pen elektrik. Dia rasa tak? Rasa. Cuba tekan lagi. Bagi suka. Itu je. Aduh. So, nampaknya itu sajalah video kita untuk kali ni. Kita dah dapat kenakan diorang bertiga. Nak bawa pergi sekolah. Bye-bye. Jumpa korang the next content. Ciao, ciao, ciao.